Boleh dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kata muallif rahimahullah ta'ala, dan bahwasanya lagi lah deh. Attah di mana ni jauh dah lah deh. Jauh dah. Dia duduk dulu atas jauh ialah Tuhan yang amat besar dengan kebesarannya jauh deh. Tak apalah. Dan bahwasanya ia Allah yang hidup, yakni zat, satu zat yang hidup, tak ada mati dah Tuhan ni. Deh, Tuhan ni satu zat yang hidup. Tiadanya. Yakni satu zat yang hidup. Kita kena bos sikit dah, takut keliru dengan Mu'tazilah. Ya, tu buat itu dah. Tadi. Takut keliru. Kerana Mu'tazilah pun dia pergi kata Allah Ta'ala hidup, supaya dengan kita ahli sunnah pergi kata Allah Ta'ala hidup enggak. Tapi Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala hidup dengan apa? Dengan zat dia. Adapun kita hidup dengan sifat hayat. Kita buat itulah. Bahwasanya ia Allah yang hidup. Yang hidup, yakni hidup dengan apa? Hidup dengan sebab sifat hayatnya, sifat hayat Allah. Itu akidah yang deh. Salah satu pada sifat ma'ani iaitu hayat. Itu dianya. Tu boleh akidah. Bab pegang ini dak apa ni dia kecil akidah ni. Lagi yang mendirikan yang mendirikan 7 petala langit, 7 lapis. 7 lapis langit dan bumi. Bukan bong dah lah dah. Baca bermulai tu. 7 lapis langit dan bumi. Makna Allah Ta'ala mendirikan. Boleh kita kata makna mengadakan. Buat wiada. Buat wiada. Reti apa situ tu? Dia kata 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tu daripada perbuatan Allah tu. Deh. Bukan dia ada sendiri dia. Langit tak ada sendiri, bumi tak ada sendiri dah. Tak terima kita ni. Kalau orang mai royak kata langit ada sendiri, kita nak terima tak boleh. Terima mana akal tak sah. Akal tak benar benda tu. Nak. Akal nak kata tak boleh. Itu dia. Jadi
langit bumi inilah sebesar-besar dalil akal. Kata Allah Ta'ala ada. Deh. Kata Allah Ta'ala ada. Sekat tu. Siapa dia waktu bik langit bumi? Jawabnya Allah. Bak akidah balas tu kedak? Ya balas tu kena pergi lagu tu. Akidah kita kena pergi gitu. Tu panggil kalau lakah akidah gak. Kalau lakah akidah gak jatuh agama. Tak itu nak dia. Tu agama tak boleh lakah akidah. Kita kena ambil di akidah tu Allah naik tu. Naik semata lah. Selain daripada reti dengan akal, bubuh rasa masuk hati. Kalau hati hidup ke, tak itu kena. Buh rasa tu, buh. We ada rukcak sikit sebut kata Tuhan wak langit bumi tu. We ada rasa. We boleh berasa kata langit bumi tu. Itulah dalil. Kata Allah Ta'ala buat. Dalil kata Allah Ta'ala buat. Itu dia. Ni orang panggil gapo? Orang panggil ainul yakin. Orang panggil ainul yakin. Yakin dengan sebab nampak. Pada dengan kita tu. Pada dengan kita ni, baru-baru ni. Kita duk ngaji. Pada dengan kita orang rendah ni juga, pergi lah tu lah. Kalau tak nampak boleh jadi tak berimeh tak ada mana. Boleh jadi tu. Ada rendah agak tu. Ada tu panggil ainul yakin. Habis kat tu. Kipas ni duduk dah. Duduk dah. Duduk masa panas. Tu dalil kata kipas tak buka. Habis kat tu. Tiada mengambil akan dia, akan Allah. Oleh mengantuk. Itu dia kita. Oleh mengantuk. Maksudnya, Allah Ta'ala tak ada sifat mengantuk, tak ada tu. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Itu ayat Qursi. Ayat Qursi tu panggil tu. Tuhan tak mengambil akan dia, akan Allah. Boleh mengatuk. Mengatuk. Tuhan tak mengatuk. Tuhan tak bersifat dengan sifat mengatuk. Tuhan tak ada sifat mengatuk. Dan tiada tidur. Wala naum. Lepas tu Tuhan tak tidur. Tak tidur. Kenapa? Kerana mengatuk dan tidur ni setengah daripada sifat kekurangan. Setengah pada sifat kurang. Kurang big buat ada mengatuk ni sifat lain kurang big. Ada tidur sifat lain kurang big. Hak ada ilmu cerak-cerak dia tidur tak erti apa dah. Tak erti apa dah. Tu tak sempurna Allah. Tak sempurna. Lagi ialah Tuhan tu. Ialah Allah tadi tu yang mengeluarkan yang waktu baik. Waktu baik 7 petala langit dan bumi. Mengeluarkan daripada Adam, daripada tiada. Daripada tiada kepada wujud, kepada ada. Allah Ta'ala waktu bi asal langit tak ada, tak itu tak. Asal langit tak ada, bumi pun tak ada. Lepas Allah Ta'ala waktu bi ada. Bahasa Arab dia panggil ijad. Ijad mana mengado. Mengado ni mengeluar dengan makna mengado, bukan mengeluar dengan makna muzahir. Dia boleh dua makna tu. Dia kala mengeluar ikhraj bermakna izhar. Pada juga mengeluar dengan makna muzahir. Lagu mana mengeluar dengan makna muzahir? Waktu bik. Waktu bik dengan makna muzahir, tunjuk win apa. Benda ada dah, cuma tunjuk win apa.
supaya benda duk lindung tabir tu gak. Asal benda tu ada dah lah duk laki tabir tu bawa selok muzohir. Orang panggil muzohir. Maka bukan murak dia sini. Murak mengeluar iaitu mengada. Mengada. Apa makna mengada? Makna waktu bik daripada asal tak ada kepada ada. Ijad. Nama dia ijad. Ta'alluq. Dia panggil apa? Dalam bahasa usuluddin ta'alluq dia panggil apa? Dalam bab ta'alluq. Mengeluar tu kita panggil ta'alluq tanjizi hadith bagi kudrat. Bahasa bab ta'alluq lah. Bahasa bab ta'alluq. Orang panggil ta'alluq tanjizi hadith bagi kudrat. Allah Ta'ala waktu bik bila? Ayah dia kata waktu bik mengada apa nama? Ta'alluq mengada. Apa makna? Mana buat wi ada selalu kah tu. Tu panggil tanjizi hadith. Maka ta'alluq ni bagus, bukan coding dak. Boleh faham tak tu? Mengeluar, yakni mengeluar dengan apa? Wak sikit situ. Dengan kudrat. Sudah. Dengan kudrat. Yang muwafaqah dengan iradah. Yang muwafaqah iradahnya. Berkata. Boleh? Tidak tu. Tadi ya. Kita tak gaduh dia. Tapi kita baca wih cepat lah. Tak gaduh pun boleh banyak baris. With tanda otik. Katanya mengeluar tadi tu dengan tiada banding. Banding. Ya, macam itu. Nah. Baca itu. Banding. Dengan tiada banding. Kita panggil ibda' atau mubda'. Tuhan ni rekod. Tiada banding mana tak ada. Dengan tak ada tiru. Mana tu dah. Tak ada tiru dah weh. Tak ada tiru. Payah ni buat aku ni. Ni sifat Tuhan ni. Kalau kita duk buat lala ni tu tiru lah. Tiru japuh tu japuh ni jadi benar. Tu tiru nama dia. Allah Ta'ala buat dengan tak ada tiru. Biskat tu. Lagi. Ni sifat yang ni. Dan apabila menghukumkan suatu pekerjaan, suatu perkara, satu-satu benda, menghukum, boleh kita kata menjadi pun tak apa. Tak. Ta'alluq. Qadar dia gini. Dia menghukum dia dua makna. Ingat molek tu dah. Ia kadang hukum dengan makna takdir. Takdir. Dia hukum dengan makna qada. Dua makna tu. Maka dua-dua ni muwafaqah. Dalam makna menghukum tu mengandungi, dalam lapang menghukum tu mengandungi dua makna tadi. Iaitunya takdir. Takdir Allah dengan kudrat. Boleh tak? Dan qada Allah dengan iradat tu makna menghukum. Kalau Tuhan tak kandok kudrat nak kerja guna. Tak itu. Itu dia. Baik. Dan apabila menghukumkan suatu, boleh kita kata mengadakan suatu, menjadikan suatu pekerjaan, suatu perkara, ambil daripada wa idza qada amran. Ya. Wa idza arada syai'an. Pada apa juga situ? Hak tu arada syai'an. Wa idza arada syai'an. Kena tak kita tadi? Kena tak? Yasin tu. Dan apabila menghukumkan suatu pekerjaan, menghukum menjadi oleh Allah, atau kehendak menjadi, tambah sikit berapa? Kehendak menjadi oleh Allah, kehendak menghukum, kehendak membuat oleh Allah, menghukum suatu pekerjaan, suatu perkara ni umum ni. Dan satu-satu perkara.
Satu-satu pekerjaan, satu-satu benda. Termasuk dalam kata suatu pekerjaan itu berlaku tak berlaku. 2 perkara lah maknanya. 4 perkara lah sebenarnya. Ada tak ada, berlaku tak berlaku. Deh. Itu dia. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tu nak ayat-ayat tu nak ayat-ayat tu. Dan apabila menghukumkan suatu apabila menghukum, apabila kahnak, ingat molek. Ya apabila masuk ada syarat izah ni deh. Izah tu ya PE belakang dia tu memberi makna mustaqbal. Kanak ni makna kanak buat akan datang lah, bukan kata selalu dak tu. Bau kanak buat. Dan apabila menghukum, sampai kita kata apabila kanak menghukum. Mana? Ni dia payah nak ayat agak kerana kudrat dengan iradat dia kerja sekali. Deh. Apabila kanak suatu kahnak menjadi suatu pekerjaan, suatu perkara nak ada atau nak berlaku. Nak ada atau nak berlaku, ya buat agama tu, buat agama. Ni sifat tu maka sungguhnya dhamir sya'ni berfirman ya Allah, yaqulu lahu berfirman ya Allah baginya, bagi suatu tadi tu dak suatu belum ada lah, suatu hak belum ada. Iktibar pada ilmu Allah Ta'ala. Bukan iktibar pada ada dah. Iktibar mungkin apa nama? Mungkin hak ada dalam pada ilmu Allah tu. Iktibar tu. Bukan iktibar mungkin hak ada dah tu dah. Kalau ada dah dia nak buat apa? Benar ada dah. Panggil tahsilul hasil tu. Benar ada dah. Dan ini benar tak ada lagi. Tiba-tiba kata ni khitab ke siapa? Khitab kepada suatu tadi. Suatu tu ada lagi? Tak ada lagi. Itu iktibar pada ilmu Allah. Boleh faham dah? Itu dia. Anak Zaid. Tak ada lagi anak Zaid. Zaid baru menikah. Misal lah dia. Misal kata Zaid baru menikah. Anak bagi Zaid tu masuk dalam kata mungkin tu. Benda boleh ada, boleh tak ada deh. Iktibar ilmu Allah ada ke tak? Ada. Iktibar Tuhan tahu kata anak Zaid nak ada tu. Ada ke tak? Ada. Boleh faham tu? Tapi dia tak ada panggil ada sungguh. Cumanya ada takluk sakut paut dengan ilmu Allah. Takluk ilmu Allah dengan dia. Nang mula lenggak dah lu kata apa ni? Kata apa lenggak dah. Baik, mula. Apabila menghukumkan suatu pekerjaan, suatu perkara, maka sungguhnya berfirman ya Allah baginya, bagi suatu adik. Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata jadi olehmu wahai suatu. Soalan tu. Tu, nampak tu. Jadi olehmu. Kun hendaklah kamu jadi. Jadi mana ada lah. Ada olehmu. Oh, tak, kalau Tuhan kata gitu, maka jadilah ia suatu pun jadi, mana ada. Maka adalah ia. Boleh faham? Faham mana? Dia kata jadilah anak Zaid, jadi anak Zaid. Adalah dunia ni, ada dunia ni. Uish.
Kita duk ngaji selama kening, Tuhan tak ada buat. Tuhan buat makhluk dengan sifat kudrat. Buat dengan sifat kalah. Lepas ni, Tuhan kau dah kata, lepas tu jadi gitu lah. Dah, kena takwil. Dah, mana kena takwil. Bukan sekadar kata, jadi. Bukan gitu. Jawab. Ini orang panggil dia kinayah daripada apa? Dah. Kinayah daripada cepat kerja kudrat Allah tu. Oh, cepat kerja dia tu. Cepat kerja dengan makna tak takhir dah, tak lewat, tak awal dah lah. Tepat dengan masa dia. Iradat kandak gitu, pak. Iradat dia menentu dah, belum ada tu dia menentu dah. Pukul 8 anak Zaid kena beranak misalnya. Dah cukup sampai pukul 8, kudrat lalu dah. Tak ada lewat pada pukul 8, tak belum pada pukul 8. Itu orang panggil jadi. Adalah bagai tu, maka jadilah bagai tu. Tak kira tu. Tak ada tak kira pun. Boleh kata? Itu dianya. Tak ada lambat pun, tak ada lewat pun dan tak ada belum. Sebenarnya ia bahasannya ni kun fayakun ni. Deh, anda sekarang nak kecek mula lah. Nak kecek mula miskat tu. Kemudian ialah Allah ni. Dia menjadikan Tuhan lah, yang menjadikan, yang membuat, yang mengadakan tiap-tiap suatu. Daripada halus-halus suatu sampai besar-besar suatu. Tuhan lah. Tuhan lah buat. Dah. Tiap-tiap suatu Tuhan buat belaka. Dan ialah Allah Ta'ala ni atas tiap-tiap suatu itu diserah kepadanya, yakni hanya diserah kepadanya, kepada Allah, diserah atas. Mana diserah kerja semua, urusan semua tu, ya atas tiap-tiap tu takluk di belakang. Dan ialah atas, mana diserah atas. Tu klik belakang. Boleh? Dan ialah Allah Ta'ala Tuhan yang diserahkan kepadanya, diserah kepadanya, kepada Tuhan. Serah apa? Serah atas tiap-tiap suatu. Mana tiap-tiap urusan. Semua segala urusan diserah kepada Allah. Pandai tak boleh. Wang peng saja ya kita ni. Boleh? Kita wang peng saja. Wang peng supaya nak pandai tu ya. Nak ambil pahala tu ya. Mana bagai Tuhan tetap berlaku dah. Dan bahawasanya ia Allah Ta'ala ni amat kuasa, mana amat kuasa atas tiap-tiap suatu. Kena waktu dah. Amat kuasa atas tiap-tiap suatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana innallaha qadirun ala kulli syai'. Tuhan saat itu amat kuasa. Deh, amat kuasa. Kuasa sangat perih. Perih itu. Perih atas tiap suatu tu perih. Teriaknya. Ini panggil apa ni? Ini isyarat takluk suluhi qadim. Deh. Rak dak Tuhan nak buat setiap suatu. Mana suatu tu tak masuk mustahil, tak masuk hak wajib. Murad dengan suatu hak mungkin. Deh. Kerana mustahil dia tak takluk. Apa nama pula? Wajib dia tak takluk. Sulhi qadim. Amat kuasa Tuhan tu bila? Sedia kala dah. Dah sedia kala dah. Sebelum pada makhluk nak ada tu dia amat kuasa. Padai. Kalau kita pegur dengan Allah Ta'ala sekadar nak buat gajah kepala 100, padai ke tak? Padai. Deh. Nak buat gajah panah naknya, padai ke tak? Padai. Padai sangat. Amat kuasa. Tak itu mak? Pak kali 2 putong dah tu. Kalau pergi agak pedai 2 lah.
patah umi ni berapa patah umi seputang. Habis ikat tu. Dan dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui mana dan amat mengetahui sangat tahu Tuhan ni sangat tahu, terlalu nyata inkishaf, dia takluk sama ni, inkishaf sangat nyata Tuhan dengan tiap-tiap suatu, mana suatu yang maujud, suatu yang ada, suatu hak bahasa wujudi. Itu dia. Mana suatu hak boleh dapat dengan segala percayaan dera yang 5 hak tu. Wa bau dengar. Walaupun bukan suara sekalipun, tu makna suatu. Boleh faham tu. Itu usul kita duk ngaji sama tu. Nak we kejak tu, nak we kejak sauh pun usul kena kemah dulu. Kena we kemah dulu usul ni. Berarti Tuhan tahu dah. Dan amat mengetahui alim. Silap kita ni. Hak ni dia mengetahui hak kita. Doyak nu apa nama wujud, apa nama hak wujud dia nu hak nu sama hak ni ilmu. Silap. Dan dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui, amat tahu, sangat tahu dengan tiap-tiap suatu. Tambah 2 perkara lagi. Suatu tu sama ada suatu yang wajib, suatu yang mustahil, suatu yang harus. Tu tahu. Tambah jadi 3 tu dah. Tu tak ada tu silap tu. Satu lah silap tu. Innallaha sami'un alim. Maka Tuhan tahu ni bukan sekadar wujud dia aja tak. Hak makdum pun dia tahu. Hak benda tak ada pun Tuhan tahu juga. Benda ada Tuhan tahu juga. Gitu dah. Sonya telah meliputi. Meliputi dengan tiap-tiap suatu. Semua. Tadi itulah masuk belakang tak ada 3 perkara tu, suatu tu wajib, mustahil, harus, 3 tu. Meliputi ilmunya ni fa'il bagi meliputi. Meliputi ilmunya oleh ilmu Allah. Bukan zat Allah meliputi, bukan. Bukan zat Allah, tapi ilmu Allah, tahu Tuhan tu. Tuhan tahu. Mana Tuhan tahu belakang tu makna meliputi. Boleh ada dah. Dia tahu belakang. Masa gerung daripada Tuhan tahu belakang, masa gerung dah ni. Tak ada berasa apa. Ni. Tuhan tahu belakang, tapi Tuhan tak ada berasa apa. Semua telah meliputi. Dah. Tak boleh luk tubik daripada ilmu Tuhan tak ada. Walaupun sikit tak ada nak tubik temu. Nak menusuk daripada ilmu Tuhan tu tak boleh. Takut lagi moyak ke tu? Tak lagi. Kena moyak tak kubur tak apa. Deh. Moyak tak kubur gelap-gelap bla-bla tu tak apa aku tu. Lepas tu takut katu pula. Bukan Tuhan. Dia bertukar akong lah cikgu pun. Bukti dengan tiap-tiap suatu ilmunya ilmu Tuhan tu. Tuhan tahu tu. Dan Tuhan tahu belakang tu. Dia sebut kata belakang ni takutlah. Dan ia Allah. Allah Ta'ala ni. Terlebih menghenggokan tiap-tiap suatu bilangannya. Bilangan suatu. Tiap-tiap suatu bilangnya. Supaya pada pasir di patah. Atau pasir di pada pasir tu. Allah Ta'ala lah terlebih menghenggo. Mana amat. Lebih tu mana amat. Amat menghenggokan. Sangatlah. Sangat boleh. Boleh menghenggo ni makna mana tahu kodah, tahu sakat.
Sangat tahulah sakat apa kita makhluk, kita manusia ni nak sakat tak kena tu stay pandai pasir tu berapa putih pasir tu deh. Wari boleh timur tu pun nak gamak tak boleh dah kita tu. Nak hingga tak boleh. Mana nak sakat tak reti. Tapi Allah Ta'ala amat menghinggakan. Apa nak buat aku ni? Amat menghinggakan. Amat tahu juga deh. Amat tahu sakat. Ni tu. Tu amat tahu sakat. Sangat tahu sakat tadi. Jelas sakat di sisi Tuhan tu. Jelas. Tuhan jelas. Muka dia orang buat sendiri. Buat sendiri. Dan tiada hilang. Tiada hilang, tak boleh hilang. Dan tiada lenyap, tak boleh lenyap. Mana tak boleh hilang, tak boleh halik, tak boleh menusuk, tak boleh lari daripada ilmu Tuhan engkau ya Muhammad, wahai Muhammad. Dia khitab ke Nabi lah, tapi murad dia umum lah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tak boleh nak menusuk, nak lari, nak lenyap, nak halik daripada ilmu Tuhan. Tak ada. Suatu miskal zarrah, yakni seberat sumuk yang kecil yang halus di dalam bumi sekalipun. Nak lari tak boleh. Tu, deh. Allah. Takut dengan takut sore ni. Takut dengan. Dan tiada di dalam langit. Dan tiada di dalam langit. Biskat tu. Mana atas pada kata tiada hilang. Dan tiada hilang dan tiada lenyap daripada ilmu Allah. Suatu di dalam langit nanti tu. Nanti takut tak faham. Dan tiada di dalam langit. Apa makna dan tiada di dalam langit? Mana dan tiada hilang dan tiada lenyap. Nak menusuk, nak mengair, nak helik tak boleh. Gapo kata nak helik tak boleh tu? Suatu di dalam langit. Sasa benda dalam langit tu pun Tuhan tahu belaka. Apa gitu tu kalau bukan Tuhan tu. Kalau Gigi lagi. Break sekat tu. Jangan buat langsung namun menyukur nak tu. Break situ. Sambung semula. Mengetahui tak ada waridan deh. Tak apalah. Mengetahui ia Allah akan barang yang bergerak-gerak, ada berkocok di dalam bumi. Barang ada bergerak, misalnya pohon kayu bergerak, orang berjalan, kecek bahasa kita kat Tuhan sekan boleh habis. Tu nampak je. Upuk bergerak, sumuk berjalan, pacak. Tak ikut. Apa ada benda ada dalam hutan tu, nyonya. Semua barang bergerak tu. Hak duk atas muka bumi ni. Di dalam bumi ni makna ala wajhil ardi lah. Murad di dalam tu dengan mana atas. Atas bumi. Yakni atas muka bumi. Nak takdir kita apa. Hak tu hak dulu atas tu dia. Ya mudah nampak. Ya di sisi kita lah. Berasa mudah. Tuhan ni tak ada payah sahabat. Dan barang yang keluar daripada bumi. Itu dia. Hak tadi atas muka bumi. Hak tubik daripada bumi. Supaya ngalipai. Puak tubik bumi aja tu. Hawa udara panas di bumi. Tu Tuhan tahu apa tu. Lekat situ, lekat tu. Hidup lekatlah hati semua tu. Tahu tu tahulah, tapi nak hidup dalam kalbu sanubari, nak hidup dalam tu. Kalbur roh, sirrul asra, khafiyun akhfa. Nak hidup itu. Tak aktif tak banyak itu deh. Tak apalah.
Kemudian barang yang turun daripada langit dan barang yang naik padanya pada langit. Barang hak turun daripada langit tu tahu gapo tu barang tu kita buatlah sikit daripada hujan, daripada malaikat dan hujan dan upamanya lah. Barang hak turun daripada langit mari tu tahu kat barang tu. Hak turun mari tu cikgu. Berapa utit air hujan tu tahu. Hak turun mari ke langit dah. Nah. Dan bagai yang naik padanya pada langit, bagai naik kepada langit pun Tuhan tahu juga. Gapo bagai naik? Malaikat amal roh. Puak tu puak naik ke langit je tu. Rum Tuhan tahu. Si hari nak malam. Ada kerja sama duk gila hati. Jadi satu kerajaan Allah. Ada malaikat juga duk kerja. Biskat tu. Dan ia Allah Ta'ala serta kamu sekali kamu. Serta kamu. Duk mana lah? Dan ia Allah Ta'ala ni serta kamu. Mana ada kamu, di mana mung ada, di situlah Allah sekali kamu. Jadi mana Allah Ta'ala bertepat sekali kita. Kau kita saat ni apa nama? Kakuk anak. Makna gini. Serta kamu ia takdir. Ia Allah, yakni ilmu Allah. Ilmu Allah. Nanti takdir biar mudah dah tu. Mudah panggil zuhir dah tu. Dah sah zuhir lah. Dia mau dah sah hakikat tu. Dia mau huruf bisnis lain pula. Ia mana ilmu Allah tu. Serta kamu sekali kamu. Barang mana ada kamu, di mana mung ada, di situ ada Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka di mana kamu berpaling, maka di situ, di sana ada wajah Allah. Ada wajah Allah. Itu dianya. Habis kat tu. Allah sekali kita. Dia Allah sekali kita. Kalau kita takdir tadi ilmu Allah sekali kita tu mudah faham kan ni. Di mana mudah ada Tuhan tahu. Tak ada kira duk mana Tuhan tahu. Lagu tu. Kalau kita ada dalam rasa tu, ada dalam rasa kita tu ada Allah. Hak tu pun panggil Allah serta kamu ke? Tidak. Dalam rasa kita tu ada Allah. Dia panggil apa tu? Allah sekali yang kita. Innallaha ma'anna. Tuhan sekali kita. Orang panggil zikir ma'allah. Maksudnya orang ahli zikir lah. Ahli zikir ni dia panggil ma'allah. Ma'allah ni makna serta Allah. Serta Allah ni seolah Allah kata dalam rasa kita tu ada Allah. Ada Allah dalam perasaan tu. Apa duduk mana? Kita duduk mana? Duduk mana ada Allah situ. Mana Allah ada dalam rasa supaya orang tinggal anak jauh. Anak tak ada pun ada dalam rasa tu ada. Nak. Boleh ada tu. Itu bersikap tu. Dan Allah Ta'ala dengan barang yang dikerja oleh mereka itu manusia dah itu dah manusia dah. Barang yang dikerjakan dibuat oleh mereka itu manusia tak amat melihat. Kena klik belakang. Mana Allah Ta'ala amat melihat. Nampak sangat. Dia jelas Tuhan nampak jelas. Nampak sangat-sangat. Nampak apa? Barang yang dikerjakan oleh mereka itu
Amale hak puak tu duk buat. Tuhan nampak lah. Kau tu nak oyah we takut tu nak takut dah weh. Tak juga. Tak juga. Tuhan nampak tu. Tak ada apa tu. Orang panggil apa? Orang panggil muraqabah. Muraqabah. Ingat kata Allah Ta'ala nampak. Tu panggil muraqabah. Anta'budallah ka'annaka tarahu tu musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tak nampak Tuhan, ingat Tuhan nampak kita. Nak buat apa-apa, ingat Tuhan nampak kita. Orang panggil muraqabah. Hak tak ingat tu, hak tak ingat tak panggil muraqabah. Hak ingat semua orang panggil muraqabah semua. Nak wis apa bila lu nak ingat Tuhan tak ingat. Ingat semua nak wis semua. Kullu nafasin, setiap nafas, setiap detik nafas. Dia itu juga. Jadi otomatik. Dia panggil muraqabah. Habis kat tu. Dan mengetahui, ya Allah. Sudah. Mengetahui, ya Allah. Akan rusya. Walah. Allah Ta'ala mengetahui ya Allah. Tuhan ni tahu akan rusya sir. Dia tahu sir. Kita panggil bahasa kita ni rasa tu sudah. Rasa ada. Panggil rasa. Daripada kat tu dah. Tahu rusya. Rusya tak apa, rasa. Rasa ni gana boleh panggil rusya. Apa nak royak kau orang lagu mana? Dia bukan benda boleh royak. Dia panggil rusya tu dah. Rasa tu panggil sir. Dalam perasa tu Tuhan tahu cikgu. Mulut royak gulai, mata hitam gulai, tapi rasa lah lain. Tuhan tahu tak tu? Tuhan tahu dah. Dia panggil sir. Dan yang terlebih sembunyi segala perkara hak sangat menusuk, akhfa dia panggil. Wa akhfa dalam Quran itu. Akhfa ni lebih dalam pada khafi lagi. Akhfa tu. Ya kita getih kat ni dia. Apa kita gidik nun tak siapa ni. Cumanya gini, nyawa getih gini. Kalau duduk di luar tu orang panggil bibir mulut. Ni. Pokok ni kecek ni. Kecek saja ni orang panggil kecek bibir mulut. Tak masuk lagi, cuma duk prom tak masuk dalam. Hak tu nyata jelas dia tahu tu. Buaya masuk dalam sikit, ia panggil kalbu. Tak masuk dalam lagi. Tak dalam lagi. Tapi duduk di kalbu. Kalbu tu panggil apa? Rasa juga. Tapi rasa hak baru lepas mulut saat ni. Tak benar. Rasa hak baru duduk kok bira-bira hati. Tak ada masuk dalam lagi lah. Rasa duduk kok bira-bira hati. Lama-lama ya ni wahai duk kecek misalnya. Duk kecek benda tu semua duk oyak benda tu. Lama-lama jeluh tu orang. Masuk dalam roh orang panggil. Roh pun rasa enggak. Tapi rasa roh dalam sikit pada kalbu. Boleh faham tak? Tu dalam sikit. Lama-lama ya jeluh masuk. Orang panggil masuk dalam sir. Sir tu Tuhan tahu sebenarnya benda tu dalam dah. Duk dalam dah. Dalam pada kalbu, dalam pada roh. Sir. Dalam dah tu dah. Tahu juga nama. Dalam pada sirrul asrar. Dalam pada sirrul asrar khafi. Dalam pada khafi akhfa. Akhfa pun Tuhan tahu juga. Tengok. Mak lagi ke mana mak? Mak duk rasa sining Tuhan. Tapi hak dalam mak ikut orang lain. Tuhan mungkin mak. Tuhan mungkin tu. Tak ada aku. Di mulut ni Tuhan lah kalau. Kerana Allah, kerana agama Allah. Faham baik. Dia kata. Tak berlagu dengan benda hak dalam dah. Tak berlagu dengan benda dalam. Lepas tu masuk sikit tu baik mula pula dah. Masuk sikit tu baik mula. Tak jeluh duduk dalam. Jadi mulut ni kita Allah.
Kita sana ke Allah, sana kepada agama Allah. Cari makan dengan Allah. Selalu jawab dia. Tapi dalam sir, dalam ruh, dalam kalbu, dalam khafi, dalam akhwat, apa semua tu tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Mana tak ada Tuhan ni maksudnya tak ada dalam rasa tu tak ada. Lepas tu jadi kita ni apabila cinta Tuhan tak ada cinta sungguh sangat dah. Apabila sebut benar tak ada benar sungguh sangat dah. Tuhibut hamdah ta'budu itakullah tak ikati. Deh. Goh siapa ka mimbar tu terlubai habis lah. Tak dengan tukar mimbar tu nanti. Tak je kat reti mahbub tak itu mak. Tu. Lepas tu boleh masuk dalam tu. Kalau takut pun takut sungguh. Kalau reda sungguh. Kalau tawakal sungguh. Ayo duduk dalam. Tak ada duduk mulut. Ceramah. Ya biar ceramah boleh belakang. Ada kira dah. Tu dah. Tak itu nang. Boleh belakang. Ni biar nak buat sungguh. Tempat kira sungguh dah. Bis kat tu. Lama dia mau pahal. Tak ada kata demo pula. Dia kata ke cikgu kita. Cikgu dengan nang. Tak kata dua orang tu. Habis kat tu, kamu dia kata dan mengetahui ya Allah bagai yang di dalam darat, bagai dalam darat atas darat ni lah deh. Bagai darat dia nak takmim gitu ya, sebenar bombing tu masuk dalam darat dah. Semuanya nak kapuh dengan laut. Bagai yang di dalam darat dan laut, Tuhan tahu ada dalam laut kita tak biasa duduk turun, Tuhan tahu deh apa-apa pelan sampai kata Syekhuna, bapa mak kata kalau nak tengok perkara paling ajib selain beratas langit lah deh. Tengok di laut. Pelat pada tahun ni. Kerana kita tak biasa tengok. Betul deh. Habis tu kalau ada peluang, pak orang panggil dia apa? Umung bah, pak lalu ikan letak tu lah cikgu. Tapi seri juga kata pecah, takut pecah. Pak ikan duk lalu letak tu. Tepa orang panggil. Tepa kita tengok tu lah, kita tengok. Ni cara nak tengok patah nguh bila muka-muka. Tak, perkali patah ingat lu. Cari tepat hal dia nampak munasabah je. Luk sembilan lepas luk sembilan lu utuh bila tangga-tangga luk sembilan tu. Cari kot lain je nah. Itu dianya. Lepas camping. Tu bukan tu boleh buat tu. Camping saja ya. Kalau camping zikir bila kalau jadi tu boleh enggak sikit. Kamu dia kata dia dan tiada bagai yang gugur daripada bagai kayu oleh kayu. Tu dah. Tu dia. Ya kalau tak ada nyo comel tapi tak apalah. Deh, dia panggil bayar pada kata bagai. Mada dan tiada bagai yang gugur, gapo bagai yang gugur? Daripada kayu dan upamanya itu tak apa. Tak ada barang hak luruh. Tak ada barang hak luruh. Gapo barang hak luruh? Kayu, dah kayu, puting kayu, daun kayu dan upamanya. Malaikat diketahuinya akan bagai tadi. Boleh pada tu. Malaikat diketahuinya Allah akan bagai. Bagai luruh dang, luruh kayu, luruh dah kayu Tuhan tahu. Dah tahu. Di bukit sore-sore. Tengok. Start dang luruh. Setelah tu Tuhan tahu tu. Tuhan tahu. Ngok tengok dah kayu dang, dah puting kayu jatuh po. Nang tu buat parti tu. Dia geduk pada hebsah sangatlah deh. Jatuh hebsah tu tak ada. Anda perhati tengok. Aku panggil sufi ahli tasawuf. Ahli tasawuf ngerti. Tengok bagai halus-halus bagai besar tu pun dia tengok jadi halus. Dan tiada satu biji, satu butir di dalam kelam malam, di dalam gelap malam. Kelam tu gelap dah, malam tu takkid lah. Mana kelam malam ni, mana malam yang sangat kelam. Idafak mana bangsu. Tu. Tak ada satu-satu butir duk dalam masa malam yang paling gelap sekali pada bumi, atas muka bumi.
dan tiada yang basah dan tiada yang kering, malaikat terhingga tercatatlah tercatat di dalam kitab yang nyata dalam Lauh Mahfuz. Semua tu kalau kita nak kata Lauh Mahfuz boleh, kalau kita nak kata ilmu Allah Ta'ala berapa dah tercatat, telah tahu oleh ilmu Allah. Ada tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Ada tulis belaka dah semua perkara. Lagi. Dan bahawasanya Allah Ta'ala ni dhamir sya'ni tak rojak dah tu. Nyong kote, panggil nyong kote, nyong kereh, tak ada sate dah tu. Bahawasanya Allah Ta'ala tu yang berkehendak, mana bersifat dengan sifat iradah Tuhan tu. Berkehendak takluk dia lah. Berkehendak bagi segala kainat. Bagi segala kainat ni mana? Bagi segala makhluk, bagi segala mungkin, mana bagi segala perkara yang maujud. Itu dia. Segala alam yang maujud, itu tak apa. Allah Ta'ala kehendak. Kehendak kau ana? Kehendak we ada, kehendak we tak ada. Mana gini lah. Mana segala alam hak duk ada ni duk dalam kehendak Allah. Duk dalam kehendak Allah Ta'ala belaka. Lagi yang mentadbir tarbiyah. Tuhan yang mentadbir, yang atur. Tuhan yang mengatur. Tuhan juru mengatur bagi segala yang baru hadis. Itu dia. Bagi segala benda yang baru ni. Benda baru ni makna benda baru ada. Masuk baru ada, panggil benda baru. Mutadabbir bagi segala yang baru. Sekalian yang semua tu takkid. Semua Tuhan tarbiyah berlaku. Beda lah. Di setiap penjuru alam tu kata Yasuh. Ni panggil sifat rububiyah Tuhan. Rububiyah Tuhan. Tuhan yang mutadbir, Tuhan yang menjadi murabbi. We makan air Tuhan lah. Saya Tuhan. Makan nasi Tuhan. Bangun tidur Tuhan. Tuhan tarbiyah. Tuhan mengurus. Tuhan lah mudi. Dan bahawasanya tiada ada yang ada. Tiada ada yang maujud ni. Tak ada lah barang yang maujud. Yang maujud barang ada ni. Gapo hati? Nak bayar. Daripada ni bayar pada kata yang ada tu. Ada tu asal Arab al-wujudi. Tiada ada yang ada mana la yakunul mawjudu. Gapo kata? La yakunul mawjud. Tidak ada lah yang perkara-perkara ada ni. Gapo kata ia bayar? Daripada kebajikan, daripada perkara hak molek. Rezeki, ujian turun, pang kayu buah, itu hak molek tu. Dia tu hak molek. Atau kejahatan, atau perkara hak tak molek. Belaka mutu, orang mati, jatuh pang kayu, sepak batu, sakit dah. Itu dia. Atau manfaat, atau barang ada tu ada beda. Ubah tu ada beda ubah. Misalnya. Atau mudarat, racun misalnya. Hak tu kita kata semua saat itu malaikat dengan hukumnya, yakni malaikat ada tu. Malaikat ada tu dengan yakni dengan sebab hukumnya, yakni dengan sebab qadarnya dan kehendaknya dan qadanya.
Tu yang nak ayat katanya. Semua hak berlaku sama ada molek atau jahat itu dengan sebab qada Tuhan. Salah Mu'tazilah kata hak jahat dak buat Tuhan tak buat. Dia buat hak molek saja. Hak mudarat tak buat, dia buat hak manfaat saja. Jadi kita dah kebajikan, kejahatan semua dengan hukumnya, yakni dengan qada. Hukum ni orang panggil ibarat daripada takluk tanjizi hadis bagi kudrat. Itu hukum. Kanak tu ibarat daripada takluk tanjizi qadim bagi iradat. Deh. Kok tu. Ini mazhab Asy'ariyah. Ada pemazhab Abu Mansur Maturidi dia gadah. Dia gadah kok tu. Gadah kok anu. Cikgu kata gadah kok anu, banyak bicara dia. Memang gadah kok tu. Abu Mansur Maturidi kata gini. Hukum atau qada tu ibarat daripada takluk tanjizi qadim bagi iradat. Ya tu. Qada. Deh. Qada tu takluk tanjizi hadis. Dia kata dia pusing kok tu. Pusing boleh 2 kali ke ni. Deh. Pusing sekat tu ada. Itu dia. Jadi qada saat itu hadis, qada tu qadim. Bersalahan Maturidiyah, qada tu hadis, qada tu qadim, qada saat itu hadis. Tu nampak tak tu? Biskat tu. Sikit lagi. Dan bahawasanya sikit lagi nak kota tu. Maka tafriq pada takdir itulah dengan hukumnya dan dengan kehendaknya ni tafriq lah. Masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ayat tu lah. Ayat tu lah. Maka bagai yang dikehendakinya bagai. Maka bagai yang dikehendakinya bagai yakni oleh Allah Taala. Kehendak apa? Kehendak mengadakan dia tu. Bagai Allah Ta'ala nak we ada iyo bagai tak ada. Kenapa? Kerana kudrat iradat muafakat. Hak mana Tuhan nak ada bagai tu. Dan bagai yang tiada dikehendaki nyonya Allah, nyonya akan dia akan bagai tu. Nyonya bagai oleh Allah. Tuhan tak nak bagai tu ada dak. Tiada ada iyo bagai tu tak ada. Ni tak ada. Biskat tu. Dan jikalau berhimpun pakat sekalian makhluk semualah, bukan manusia saja, dak hajak gajah wangi gatik semualah, semua makhluk, atas bahawa menggerakkan oleh mereka itu dia dan mereka itu makhluk berhimpun muafakat sepakat pakat berhimpun apa? Berhimpun supaya nak menggerakkan, nak tarik, nak kocok jelakah maf'ul duk belakang bahawa menggerakkan oleh mereka itu makhluk, menggerakkan tu satu zarah tu maf'ul tu satu zarah deh akan satu zarah apa itu menggerakkan oleh mereka itu makhluk tu di mana? Di dalam wujud ini, mana di dalam perkara ada ni
perkara ada di atas makhluk ni. Ha tu. Dia nak bergerak, dia nak pakat tarik, dia nak pakat heret satu zarrah. Benar hak sama besar biji sawi. Loh ingat. Panggil dengan gajah. Panggil dengan mik bagi gagah-gagah tu beripung duk kali. Mik orang besar-besar, orang gagah-gagah mari supaya nak gerak benar satu zarrah tadi tu wi kocok. Atau dikehendak mendiamkan dia, mendiamkan satu zarrah tu. Mana oleh mereka itu. Atau zarrah duk kocok, ia pakat for dia ni, pakat nak buat benda tu jadi duk dia. Padahal tiada dikehendaki nyonya Allah. Padahal Tuhan tak ada nak dia buat boleh. Nak jadi tak benda tu? Jawabnya, nascaya lemah mereka itu, makhluk tadi itu daripada bergerak. Itu berharap kita. Betul? Maksudnya gerak-geri kita ni kalau Tuhan tak izin ke, tak sangat celah. Tak nak buat apa deh. Tak nak buat apa deh. Itulah. Inilah. Maksud dia katanya syukur banyak-banyak. Buku apa dah? Ada. Kemudian kata dan bahwasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar, lagi amat melihat, lagi yang berkata-kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam bis-shawab.